Oh, Sekarang ni dengan big company. Syarat team, let's go. So welcome back guys to YT Hatta. Dan juga ada Hafiz dekat sebelah saya. Untuk video kali ni kan saya dah 3 hari dekat Indonesia. Lepas settle Rizal punya kenduri kahwin. Sekarang destinasi kita orang bukan dekat Malaysia. Terpaksa lah kita orang pergi bercuti lagi. So alang-alang dekat Indonesia. Why not kita continue je, proceed terus sampai ke habis-habis. Boleh kan? Orang kata alang-alang menyelup kasam dia sampai ke bahagian tu. Aku tak tahu. Editor kau jangan buat bahasan. Kau delete apa yang aku pilih. Editor jangan lupa untuk klik benda tu. Stay Kita nak tune. ke mana ni tu? Sekarang kita check in dulu kita punya barang-barang dan sebagainya. Dan stay tune lah. Anything saya akan tunjuk dekat korang journey kita orang yang gempak gila ni. Apa yang best kat Bali? Saya dah 3 kali lah pergi Bali. Tapi tak apa, saya belanja korang tempat-tempat best dekat Bali. Recommended place yang korang kena pergi. Confirm berbaloi. Mana-mana yang nak bercuti dekat Bali, korang tengok video ni. Bali. Welcome to Bali. Selamat datang Om Swastiastu. Apa benda kau cakap? Editor memang agak letak habis. Sekarang kita nak pergi ambil luggage kita dulu. Ini kali ketiga kita dah pergi Bali ya. Dah habis pusing, pergi lagi sebab best. Untuk cuti Bali memang best for relaxing. Kalau kau pergi tempat tak tenang, jadi tak tenang. Pergi tempat tenang jadi tak tenang. Kembali. Mana nak tengok rambut baru korang? La haula wala. Mana lagi? Nafis. Ya Allah. Okay guys, so tim-tim pun dah sampai ke Bali, dekat villa kita lah, okay? Tapi saya tak naik ni sebab yang ini dah full saya rasa. Nak tak nak kena naik kereta baru. Banyak gila weh. Weh tak muat weh. Dia orang bawa apa tu? Belakang. Tapi tak tahu macam mana. Allahu Akbar. Malam ni ada aktiviti lain. Malam ni kita ke mana? Nat? Kan? Malam ni kita ke mana? Oh, Batur. Apa? Buah Batur macam mana sebut dia? Mount Batur. Mon Batur. Batur. Mon Batur. Balik villa dulu, kita rehat-rehat dulu. Dah lah daripada Makassar, Bali lagi, flight lagi. Dekat Bali ni apa aktiviti? Just jalan-jalan and bercuti je bersama dengan tim-tim carat yang ada. Mungkin perjalanan kita daripada sini nak ke villa ambil masa dalam 1 jam. Mungkin saya akan lelap sikit. Lapak boyo. Kesian tu. Kalau family kau tengok vlog ni memang kena maki aku. Atta ni, Hafiz ni tak bagi makan ke? Nampak macam mana? Flight pagi. Tadi suruh makan tak nak makan. Menung pun tu. Sekarang 2.30. Kita sudah sampai. Ada berapa ni? Semua tali dia punya. Berapa banyak tu? Kita mana? Oh, lawa gila. Kawan lah, kau tak boleh explore lagi. Tak. Terlalu besar. Kau pilih Netflix ni. Besar sangat ni. Belum berapa lagi. Bapak villa dia besar sangat tu. Sampai sudah bilik. Bilik kita ambil biasa-biasa je. View yang paling penting. View tak penting guys. Yang paling penting tandas. Tandas okey maka okey lah. Wangi. Alhamdulillah. So di sinilah yang saya akan bertapak. Bilik ada 9. Salah satu biliknya kita ambil dekat sini lah guys. Sekarang baru pukul 5. Pukul 3 pagi akan ada another activity. So stay tune lah. Nanti saya bawa korang sekali apa aktiviti yang saya akan lalui. Jadi korang join sekali, okay? Dia dah start jalan-jalan. Baik, kelapa mat. Mana dia dapat ni? Mana dia orang pergi ya? Pergi mana? Dah riki-riki tempat ke apa? Belum. Memang masuk dalam bilik dah. Dalam bilik.
Apa bikin ni? Ini surat. Welcome to Carat Bali. Welcome to Carat Bali Asal bilik korang macam best ada bathtub tu. Betul lah, dia orang bagi air kelapa tu. A few moments later. So sekarang baru pukul 2. Kita akan ke destinasi kita. Assalamualaikum Fik. Oi. JJ yang sebenar. Kita nak ke mana? Batu. Ke mana? Batu. Oi. Baru tidur 2 jam. Baru 2 jam. Fik. Morning Hai. Dia yang sebenar. Okay, kita stay tune. Nanti kita tunggu macam mana tempat tu. Saya belanja korang. Okay guys, perjalanan kita 2 jam untuk pergi ke Mun Batur ataupun dikenali sebagai Gunung Batur. Betul tak Sandi? Betul. Ini kita pergi Mount Batur. Kita punya big boss kita. So kalau you guys nak pergi Bali, boleh contact dia. Nanti saya tinggalkan contact number. So dekat Gunung Batur ni lebih kepada orang pergi ke sana untuk tengok sunrise. Betul tak? Betul. View dia memang cantik. Nanti saya belanja korang view dia. Dan kalau tak silap saya, dia one of the gunung yang masih aktif lagi Dia punya gunung berapi tu. Betul. Tapi kita pergi ni non-aktif kan? Non-aktif sudah lama. Sudah lama Kita ada yang aktif. Itu besar Mount Agung. Mount Agung. Okey, itu kita jangan pergi dulu. Itu kita jangan pergi dulu. Kita pergi Gunung Batur dulu, okey? Ataupun dikenali sebagai Mun Batur. Batur. Perjalanan 2 jam, saya mencari Hafiz, dia hilang. Let's go. Oh, let's go. Ayo kita. Okay guys, kita dah sampai. Di tengah ya dia. Gelap pula kat sini. Depan dia. Saya terpaksa buka flash. Tengah-tengah ni aku. Sebelum kita nak naik ke gunung tu, kita singgah Tapi mana? untuk naik proper car. One of the car guys. Saya belanja korang. Nama pun suria ada. Oi weh. Ni one of the car guys. So kita kena naik 4 wheel punya car. Dia tak boleh naik kereta biasa-biasa. 4x4. Nanti saya belanja korang the view lah. Sebab sekarang baru pukul berapa lah? Sekarang pukul 4 tu. Kita dah naik keretanya guys. Ayo kita bertolak. Wih sejuk. Sumpah sejuk kan. Weh bapak sejuk gila weh. Sebabkan dia punya kereta 4x4 ni dia tak ada atap kan. Baiklah aku pakai apa sweater. Comel tak kereta dia guys. Orang perempuan tu tak comel guys. Kereta yang comel. Jalan dia betul-betul mencabar Tengok. Nak kendalikan kereta ni bukan biasa-biasa tu. Dengan jalan yang sempit. Nampak lah view dia. Oi, jalan bapak sempit weh. Okey, betul dah sampai. Okey, sekarang dah pukul berapa wis? 6. Pukul 6. Tadi pukul 4, 5, 6. Lagi beberapa jam je lagi. Sunrise. Siapa kata sejuk? Sejuk pun. Apa? Tak sejuk. Aku sejuk gila. Matahari terbit kat mana? Sana, betul? Sana. Mana? Tahu tu. Masuk YouTube ni weh. Kau kena tunjuk matahari terbit mana weh. Cepat. Kalau kau nampak bodoh habis kau. Sekali kau tanya aku. Okay. Sound. Next time. Action. Weh, matahari terbit mana ni? Matahari belah kanan. Belah kanan Belah kiri Kanan. Di depan sana bang. Aduh, abang buat kantor. Okey, katanya tak ada rezeki. Sepatutnya matahari dah timbul, tapi bukan untuk hari ni. So, tak adalah untuk sunrise pada hari ni. Tak ada rezeki. Tapi apa-apa pun, pemandangannya memang cantik pun. Tapi kalau ada sunrise ni, saya rasa lagi lawa. Last time saya pergi memang lawa guys. Otai dekat sini cakap after 30 minit lepas pukul 6.30, kalau matahari tak muncul, maksudnya tak adalah rezeki pada hari ni. Dia suruh datang esok pula. Esok memang tak lah.
Alah sejuk nak datang atas ni dengan jalan yang berliku lagi. Kita jalan ke next destination. Lava, tempat lava. Dia tukar, dia tambah. Jom ni. Oh, malam tak ada buat apa. Malam ni kita rest sebab kita dah bangun subuh-subuh tu bersama dengan Mat Iwer Kelantan, Hafiz Syarat dan Sezat. Siapa menang dapat apa, Fiz? Siapa menang akan dapat access C Pro AI. Sistem kita dah upgrading daripada Sezan. Menang ni je? Menang ni dapat. Sebab Iwer pun tak dapat access C Pro. Serius lah Dapat lagi. Bapak kesian gila. Cik Izzati Bidasari, bagi saya tak JJ boleh? Malam ni kita akan FM. Ready? Alright, jom ikut dia. Hari ni kita ada next activity yang kita akan lakukan. So kita nak pergi mana, Fiz? Kita nak pergi ke mana aku tak tahu. Tapi aku rasa aktiviti kita kali ni main ATV. Fiz, okey Fiz? Okay, what's up? So apa aktiviti hari ni, Bidasari? Kita akan main ATV. Oh, Mandi lecak Kita akan merempit di ATV. okey, mantap. Macam biasalah, korang dah prepare. Dan of course, yang lambat selalu dia orang. Weh, mana budak-budak weh? Oi, sabar. Hakim, asal tak bawa girlfriend? Saya paling ready dah banyak tau. Tak. Soalan lain, kenapa tak bawa girlfriend? Tak perlu. Oh, tak perlu. Okey. Mana boleh bawa girlfriend? Bawa bini boleh lah, betul tak? Dua company macam tu. Biasalah kalau ni, kalau tempat saya ni tak. Dia company punya sendiri, tempat punya sendiri. So, lepas tu kereta semua baru. Oh, kereta baru lah, ATV baru lah. Berapa perjalanan kita akan ambil masa ni? Kalau masa ni kurang lebih 1 jam 1 jam 40 menit sampai dengan 30 menit. 1 jam setengah. Nanti boleh tunjuk tu tak? Kertas di hantar. Nanti bersama siapa? Sekarang ni dengan big company. Syarat team, let's go. 1 jam setengah minit. Let's go. Bye-bye. Ke mana? Ubud. Ke Ubud kita. One eternity later. Kita dah sampai ke destinasi kita. Tempat ni apa? King Adventure. King Adventure. Oh, tu ada. Okay, so kita dah selamat sampai ke King Adventure. Dan kita akan melakukan satu aktiviti yang sangat dahsyat, sangat ekstrim, iaitu ATV bersama dengan Syarat Team. Jangan lupa untuk komen, like dan juga subscribe supaya kami ataupun Hatta meneruskan lagi dia punya video yang sangat paduit bersama dengan mereka ni guys. Okay, so dekat sini korang boleh nampak Mat Iwer Kelantan Mari ada. Sangat-sangat rancak di sini ya. Let's go! Okay guys, kita dah nak naik. Kita pilih dulu kereta. Saya rasa kereta semua sama je. Oh, ya kena pakai topi saya dulu. kena pakai topi dengan kasut dulu lah. Preparation sebelum kita naik. Ini adalah token dia. Ni nampak? Jom kita pilih. You boleh ke tak? Boleh. Tapi rem macam mana? Tapi kita tekan brake tak? Kita tekan brake tak?
sudah. Balik-balik terus kena urut. Mahal kan kau ni? Macam mana orang lain semua okey, balik-balik dia sakit. Apa-apa pun ATV ni memang the best lah. Dia ekstrim tapi dalam masa yang sama korang kena jaga juga keselamatan. Jangan puas sangat. Memang sukan ni untuk sukan apa? Puas kan? Tapi jangan puas sangat sampai terseliur. Sampai sudah kita ke Bebek Chodi Restaurant. So makan dulu. Okay, bismillah. Kita akan makan. Afiq, kau makan bebek? Bebek tu apa? Bebek tu itik. Bebek? Wagyu. Nak try apa? Itik wagyu. Serius lah, ada tak? Ya. Itik tu tak pernah rasa kan. Itik melted dalam mulut kan. Tapi kita orang dah pernah rasa itik melted dalam mulut. Macam wagyu sepiji. Kat mana? Wali? Bali? Tak, hari tu ada expose apa, ada expo pasal makanan. From Australia Tapi apa-apa pun kita makan ni dulu, Bik. Bismillah. Alhamdulillah kenyang. So, kita balik, kita rest dulu. Alhamdulillah dah sihat dah saya. Hari ni hari yang keberapa? Hari yang kelima kita kat Bali. So jalan-jalan dahulu. Riuh sekampung ni. Ada berapa banyak motor? Ada 10 motor. Ini adalah trip yang kita boleh katakan trip bebas. Sekarang mencari makanan yang sedap-sedap. Kita nak makan mana nak Milk and madu. Milk and madu. Kita dah sampai ke locationnya. Apa yang menarik sini? Tada, inilah tempat dia. Penny Lane. Sama semua beef bacon dengan beef sausage. Ini tadi the breakfast club burger. Silakan. Nah, nak ambil banyak. Dia dah tukar. Oi, nanti terus bagi terus tu. Siapa tu orang ni? Inilah dia. Sotong. Nak buat video nanti. Cuba ajar sikit macam mana nak trade JJ. Baca bismillah. Baca bismillah. Okay. Macam oi, banyak gaya ini Mamat. Oi, pakaikan untuk orang rupanya. Banyak gaya, banyak gaya. Bismillah, sedap Ni ringnya. Lord of the Ring burger. Itu ring ke? Ni ring. Bismillah. Sedap tu weh kau punya. Kita makan dulu. Apa saya roger korang. So another trip kita untuk hari ni sebelum kita nak balik, singgah Sunset Point, Eco Beach. Kali ni bawa Porsche pula. Lain macam weh. Sebab dekat Indonesia ni jalan dia tak cun tau sebenarnya. Tapi dia boleh bawa Porsche kan. Bukan saya nak highlight dengan Porsche dia. Dia bawa Porsche tak bawa Porsche, saya tak kisah pun kan. Itulah kita jalan-jalan. Nampak persinggahan pertama isteri saya. Kalau tak makan tak sah kan. Oi. Pakai kad? Dia tak boleh cash. Habis hidup aku weh. Nat. Nat. Net. Pak, RM78. Ini hasil RM78 dia. Dua 78. Oh ya. Yeah. Mana one more? Kat kita tengah buat satu lagi.
So sebenarnya dekat sini hanya singgah untuk beli strawberry saja. Kita nak masuk La Brisa kata dia. Sedap ke Tati? Sedap sangat. So kita kena beratur ni. Nampaknya tempat tadi full guys. Saya terpaksa datang ke sini. Akhirnya dapat juga tengok sunset dekat Bali ni. Lawa pemandangan dia. Sekarang kita dekat sunset. La Brisa tak masuk tadi atas sebab adalah kena spend RM1,000. Which is kalau minum possible lah untuk lepas RM1,000 dan kalau tak minum costing. Let's say macam ni kan, costing air kelapa, air ni dan juga ada makanan lain tadi baru RM100 guys. So kalau pergi tempat yang saya beratur tadi, dia kena spend RM1,000 minimum. Untuk berapa orang? Untuk 8 orang tadi. Untuk sekarang minimum spend dalam RM60 je. So bagi saya berbaloi lah sebab saya tak minum kan alkohol kan. Selesai sudah hari kelima kita. Hari ke-6 mungkin saya akan rest, tengok apa yang tempat yang best kita pergi. And planning saya mungkin saya nak beli hadiah lah untuk anak kecil saya. Dia dah rindu kita orang kau-kau. Tak boleh video call. Kalau video call nanti dia nangis. Tapi tak apa. Habis je trip kita orang dekat Bali ni, berkemungkinan besar saya akan bawa dia pergi ke Singapura. Okay? Time tu saya layan dia pula. Best. Bali memang tempat best. Saya dah pergi 3 kali Bali berturut-turut. Tak ada perbezaan. Memang sentiasa best. View and harga barang makanan tu alhamdulillah affordable.